Resah, gelisah, stres? Oi, janganlah macam tu korang. Korang tahu, bila kita murung, resah, stres, badan kita akan lepaskan enzim seperti kortisol, epinefrin dan norepinefrin. Berpintal lidah aku nak sebut. Enzim ni buat jantung berdegup laju, sikap waspada lebih, gula dalam darah meningkat, berat badan naik. Hui, bahaya ni. Okey. Nak buat macam mana ya? Mudah sangat. Kita scam otak kita. Dialah ni suruh semua enzim-enzim ni keluar. Masalah memang hari-hari ada. Kan gitu. Okey, macam ni. Korang cuba buat muka tersenyum. Okey, buat sekarang. Ya, walaupun drama lah sangat. Bila otot senyum di muka kita beraksi, otak akan mula merembeskan hormon kumpulan neurotransmitter, iaitu hormon yang buat korang ceria, gembira dan reda, kan? Ia secara automatik baiki mood korang. Jadi, kesimpulannya, jangan cemas-cemas. Bagi diri korang tenang dulu dengan senyuman palsu korang tu, baru cari jalan penyelesaian. Kan? Betul kan? Kalau cemas dan baran, apa pun tak dapat. Okey korang, cerialah selalu. Kerana hidup ni bukanlah kisah kita atau sesiapa. Ia adalah medan pencipta melihat cara kita menghadapinya. Chill selalu ya guys. Bye-bye.